Penunggang motosikal lawan arus langgar cermin sisi kereta Myvi larikan diri. Itulah sebuah rakaman dashcam memaparkan seorang penunggang motosikal menunggang motosikal secara melawan arus menyebabkan bertembung dengan sebuah kereta Myvi di Kuantan, Pahang. Menerusi rakaman tersebut, kelihatan cermin sisi kereta Myvi itu patah kerana dilanggar penunggang motosikal terbabit manakala penunggang motosikal itu terbabas masuk ke dalam longkang. Dalam perkongsian lain, kelihatan penunggang motosikal itu bertindak mengangkat motosikal yang jatuh dalam longkang dan dia berjaya mengangkatnya lalu melarikan diri. Tindakan penunggang motosikal itu mendapat kecaman daripada netizen kerana telah menyusahkan orang lain atas perbuatannya itu yang menunggang motosikal secara melawan arus. Oh no. Banyak pula accident. Jadi ni bang? Dia lari. Ha, dia lari? Tak tahu, saya datang-datang dia tolak motor belah. Dia langgar lari eh? Dia langgar belakang motor ni. Dia lari ke bang? Lari dia tu. Dia langgar belakang. Dia rawe? Mana dia langgar ni? Saya tak kuasa dia dapat tepi ni. Ya, saya jalan. Sabar. Dapat nombor plate. KSC 5314. Aduh, hai. Dia jalan. Kau boleh. Kau boleh tak? Dia buat rekod bro. Dapat nombor plate dia boleh ambil isu lain. Boleh tak? Ni guys, tadi ada orang rawe dari sana. Dia ke sini lepas tu langgar Myvi ni, lepas tu dia caw. Motor guys, motor. Tahun lepas? Dia tolak ni dalam motor. Dia lari terus. Ya, yang dia tolak. Kenapa dia nak lari tadi? Aku nak pegang tadi. Tadi baru aku melanggar kat situ, lepas tu dia Pegang kena. tadi. Tapi Lepas tu